Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kita sambung kitab Ayyuhal Walad, kita Arab muka surah 13 baris yang ketujuh. Kita terjemuh muka surah 13 juga, baris pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syekhina fid darain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kam min lailatin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutubi wa haramta ala nafsika an-naum la a'lamu ma kana al-ba'ithu fihi. Kata Imam Ghazali, kam min lailatin, berapa banyak daripada malam-malam. Lailatin bermakna layalin. Kam tu khabariyah. Betapa banyak daripada malam-malam ahyaitaha, yang menghidupkan engkau akhirnya malam. Betapa banyak malam yang engkau hidupkan, yang engkau isi. Bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu. Makna malam tu diisi dengan mengulang kaji ilmu lah. Dia berjaga malam untuk belajar. Orang hok berjaga malam tu lah. Hok tidak berjaga pun belana juga. Mengulang-ulang ilmu. Dengan makna dia dhabit, tanda kitab, bagi dia ngaji daripada kitab tu dia tengok semula, dia nak tanda semula, ataupun dia menghafal matan-matan kitab-kitab pendek dia ngapa. Wa mutala'atil kutubi, dan mutala'ah tu dak gapo, menelitilah isi kandungnya kitab. Betapa banyak malam yang kau hidupkan dengan mengulang kaji ilmu, membelak kitab-kitab, ataupun sairil ibadat, sekalian ibadat-ibadat. Bangun malam semaya ko, bangun malam berzikir ko, tak kira lah. Hok peseng rajin beramal. Lah ni orang menghidupkan juga malam ni, dengan telefon, dengan WhatsApp gitulah. Lah ni kedua tiga pagi tak tidur lagi, main telefon. Budak-budak 3-4 pagi baru nak tidur, main game. Tu menghidupkan juga tu, menghidupkan malam dengan telefon. Ni moga Imam Ghazali ni asalnya dia memberi nasihat kepada murid dia. Jadi dia maksud ke menghidupkan malam dengan ilmu ni anak murid dia tu lah. Tu dah. wa haramta ala nafsika nauma,
dan engkau harake, engkau teguh diri engkau di atas diri engkau akan tidur. Tu dah sehingga mu tak tidur, berjaga beribadat pada waktu malam. Kalau tidur sekalipun tidur semeta-semeta gitu ya. Pukul-pukul 3 kak bangunlah buat ibadat. Lalu kata Imam Ghazali, la a'lamu ma kana al-ba'ithu fihi. La a'lamu, tiada ketahui aku. Aku tak tahulah. Yani aku tidak pastilah. Ma istifham. Aku tidak pastilah apakah bagi ia adalah ia ma al-ba'ithu fihi, ia membangkitkan padanya pada ba'is tersebut. Tu dah, pada ba'is tersebut, pada ba'isnya, yakni ahyaitaha tu, min lailatin tu. Aku tidak tahulah gapo sebab ia membangkitkan engkau, ia mendorong engkau untuk berjaga malam tu. Engkau mengisi malam dengan ibadat sebab gapo, tujuan gapo sebenarnya. Aku tak tahulah tu. Kata Imam Ghazali, tujuan sebenar kamu berjaga malam beribadat tu gapo, sebab ia mendorong untuk kamu bangun tengah-tengah malam tu sebab gapo. Tu aku tak tahu. Kata Imam Ghazali, in kanat niyyatuka, jikalau adalah ia ihya itulah, adalah menghidupkan malam tu, niyyatuka, niat engkau, tujuan engkau, naila aradid dunia, untuk mencapai mata benda dunia. Kalaulah tujuanmu bangun ibadat tengah-tengah malam tu, tujuannya nak mencari mata benda dunia, keuntungan dunia. Tu dah gapo dia? Itulah daripada pujian makhluk ni. Sekurang-kurangnya boleh buat esok ke. Guano nampak ngatuk tahajud malam. Tu ya. Pujian makhluk itulah ia menjadi tujuannya. Tu. Ataupun boleh sahur. Kita pukul berapa lagi bangun? Pukul 4 lagi bangun. Buat ibadat. Boleh nyahu dengan orang. Aradid dunia. Nak dapat keuntungan dunia. Wa jazba hutamiha, dan jazba menarik hutamiha, sisa-sisanya dunia. Tu dah. Ataupun boleh jadi tujuan mu bangun malam tu untuk menarik sisa-sisa dunia. Dunia ni bagi je tersisa ya. Bukan bagi berga pun, sisa-sisa. Hak berbaki, ngujung-ngujung. Tu dah. Dunia tu sisa belaka dunia tu. Lebih-lebih hak tidak berharga. Kalau tujuanmu bangun tengah-tengah malam beribadat tu untuk menarik sisa-sisa dunia kan. Tidak mencari dunia. Wa tahsila manasibiha, dan menghasilkan bahagiannya dunia, untuk dapat hasil bahagia dunia. Tujuan bangun semaya malam gapo? Itulah biar kita ni dikenal sebagai ahli ibadat. Tu manasib bahagia dunia, munuk kepada bahagia tu ya. Tu dah. Atau wal mubahata 'alal aqran, atau mubahat bermegah-megah 'alal aqran, di atas saing-saing. Aqran ni saing rapat, saing baik.
Ataupun tujuan bangun sembahyang malam tu mun nak bermegah-megah, nak tunjuk hebat di hadapan saing-saing baik mu. Supaya boleh buat modal buah. Kata kita ni pukul 4 bangun dah. Pukul 4:30 tak payah kau cijel kabarnya sendiri. Nak nyahu. Wal amsal dia orang yang seperingkat dengan kamu. Bermegah-megah orang yang seperingkat dengan kamu. Mana sama-sama orang kampung seperingkat lah. Sama-sama orang beromo, makna kita yang lebih sekali. Kalau lagu tu gak jawab fawailul laka thumma wailul laka, maka celakalah engkau kemudian celakalah engkau. Dua kali ulang. Fawailul laka, maka celakalah engkau, thumma kemudian summa tu litadarruj dia panggil. Untuk mubaragah ke lagi. Nak mengkuatkan lagi. Celaka. Dua kali. Celakalah engkau, kemudian celakalah engkau. Pada Quran itulah kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dua kali. Nanti kamu akan tahu. Kemudian nanti kamu akan tahu. Bapa mari dua kali tu. Summa tu litadarruj dia panggil. Untuk nak kuat lagi, nak tekan lagi. Tidak. Celaka maka sebenar sengotilah. Celaka kamu kalau itulah tujuan kamu daripada bangun beribadat pada tengah-tengah malam. Kalau mencari kelebihan dunia kak, celakalah. Apa makna celaka situ? Dengan makna tidak luputlah daripada kamu bahagia akhirat. Tidak. Celaka dengan makna luputlah bahagia akhirat daripada kamu. Dia terjemah situ rugi, serugi-ruginya. Rugi dengan makna luput bahagia akhirat. Di hari akhirat tak ada lah dia. Moga di atas dunia dia mau cari pujian ke? Bukan cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan cari anugerah syurga Allah. Dia beribadat pun untuk cari pujian makhluk. Maka di hari akhirat tak ada lah dia. Celaka yes ngoti. Wa in kana qasduka, wa in dengan makna lakin, dia tetapi in kana qasduka fihi, jikalau adalah niat engkau padanya pada ihya, pada menghidupkan malam tu, fihi ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menghidupkan sunnah Nabi. Nabi tidur sementara malam-malam bangun beribadat. Kalau niat kamu tu untuk menghidupkan sunnah syariat Nabi, beribadat pada tengah-tengah malam, engkau belajar ilmu pada waktu tengah malam tu, tujuannya untuk menghidupkan syariat Nabi. Syariat agama ni nak dijaga kena dengan ilmu. Nak jaga syariat ni kena ada ilmu. Halal, haram, wajib, perlu kepada ilmu belaka tu. Maka mung pun bangunlah tengah-tengah malam ngaji dengan niat nak menjaga syariat. Wa tahdhiba akhlaqika, dan menyucikan engkau akhlak engkau. Ai akhlaqikal mazmum, menyucikan engkau daripada akhlak yang buruk. Tujuan mu bangun tengah malam tu nak membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Tu. Wa kasran nafsil ammaratin bisu, dan memecahkan nafsu yang sentiasa mengarah kepada keburukan. Tujuan bangun tengah-tengah malam tu nak memecahkan nafsu. Nak canggah nafsu malah tu. Malah lah nafsu tengah-tengah malam ni kalau boleh nak tidur. Tapi engkau tebing juga bangun tengah-tengah malam demi mengalahkan nafsu tu.
Demi menjenokkan nafsu tu, fatubalaka thumma tubalaka, maka beruntunglah bagi engkau, kemudian beruntunglah engkau. Untunglah kalau niat dia gitu kak. Tu untung dengan makna gapo? Dia akan mendapat balasan baik di hari akhirat. Tujuan dia bangun malam tu gapo? Hok bangun tu lah. Hok tak bangun tujuan gapo lagi, memang dia tak bangun. Tu nasihat Imam Ghazali kepada murid dia. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, dan bahawasanya telah benar seorang penyair mengatakan, sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Itulah sahrul uyun. Gapo sahrul uyun? Letih mata, ngatuk mata, berat mata. Bolehlah. Sahrul uyun, berat mata, jaga malam tu. Berat mata kerana jaga malam. Li ghairi wajhika, kerana tujuan yang lain daripada engkau, yakni daripada Allah. Dia bangun tengah-tengah malam tu bukan bertujuan mencari redha Allah. Dha'i'un, maka sia-sia. Tidak rugi sajalah. Jaga berat mata, jaga malam, lain daripada tujuan mencari redha Allah. Bahkan untuk wanyahu, untuk supaya dikatakan dia ni ahli ibadat. Tu ya bendanya. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun, dan menangisnya, menangis mata tu bagi yang lain daripada kerana faqdika, lupu engkau, batilun, tidak berguna, pelesu belaka tu. Mata yang menangis lain daripada kerana lupu Allah Ta'ala, kehilangan Allah. Mana kehilangan Allah tu terlepas peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak. Mata yang menangis selain daripada kerana terlepas peluang beribadat kepada Allah. Batilun, tangisan tu palsu tu. Tidak. Tangisan yang palsu, tangisan yang menipu ya. Tangisan yang sebenar kita kena teriak ni bila? Apabila lupu peluang kita beribadat kepada Allah. Tidak. Bangun-bangun tu gak kena lebih dah. Tak ada nak beribadat, rugi satu malam. Itulah teriak kerana itulah ia patut-patutnya. Itulah teriak ya sadiq. Teriak ya sebenar. Tidak. Lupu peluang beribadat. Ni gali doa kabar-kabar Allah lewat dah zuhur 3 lebih dah. Gali doa. Tak ada semaya di awal waktu. Maka menangislah mata kita kerana lupu semaya di awal waktu. Itulah tangisan yang sebenar tu. Tidak. Ada pun tangisan yang lain-lain tu selain daripada sebab tu batil belaka tu, bagi pelesu, bagi nipu belaka. Ni. Bapa teriak ilai pitih. Ni. Bapa teriak kereta kena curi kok ge. Pelesu belaka tu. Tangisan yang pelesu. Bapa teriak kerana tok lelaki, kerana bini, kerana perempuan. Putus cinta, frah, teriak. Bagi tak ada guna belaka tu. Tangisan yang sebenar, ia berguna di hari akhirat. Menangis kerana menyesal, lupu, kehilangan peluang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak.
patut-patut kita boleh istiqamah dah. Nah, zikir katalah 100 hari. Tiba-tiba hari tu lorak tu tak ada nak zikir, tak habis 100 hari tu. Maka menangislah kita kerana menyesal. Tak ada menghabiskan zikir yang sepatutnya kita sudah lama jaga beringat tu, istiqamah tu. Tiba-tiba hari tu tak ada, kita pun menangis. Tangis tu ia berga di sisi Allah. Hak lain-lain tak ada berlaku lah. Tangis saya palsu, ia dusta berlaku tu. Nah. Kemudian kata Imam Ghazali, ayyuhal waladu, wahai anakku. Ni pendek lah nasihat dia. Terjemuh tu nampak panjang lah, 5 menit bagi. Bahasa Arab ni, kita Arab ni pendek benar ya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau apa bagi ye kehendak engkau. Tidak. Mu nak hidup guano ikutmu. Aish ma syi'ta. Mu hiduplah bagaimana ye muno. Mu nak buat gapo dalam kehidupan ni? Loh. Tidak. Ikut suka hati demo lah. Nak buat gapo pun. Fa innaka mayyitun. Tapi kena ingat bahawasanya engkau pasti akan mati. Tidak. Nak buat maksiat buat. Tapi ingat demo akan mati. Tidak. Rikah nasihat dia. Dah. Maka dah kalau akan mati jangan duduk tebing lah maksiat tu. Tidak. Wa ahbib man syi'ta, dan kasihilah, cintailah siapa yang engkau kehendaki. Mu nak kasih ke siapa? Allah. Tapi mu kena ingat fa innaka mufariquhu, maka bahawasanya engkau pasti akan berpisah dengannya. Tidak. Kasihlah, nak kasih ke siapa pun. Nak saya siapa pun, tapi ingat satu masa pasti kamu akan berpisah dengan dia. Pasti. Maka dah tahu dah akan berpisah gak. Kasihilah seseorang tu berala kadar. Tidak, jangan keterlaluan sangat. Ni mengasihi seseorang. Kerana pasti satu masa kita akan berpisah dengan dia. Tidak. Kalau kasih yang keterlaluan, apabila satu masa ditakdirkan mati salah seorang, mutalah kita ya. Tapi kalau kita tu sentiasa bersedia dah, mungkin sedikit masa lagi kita mati dulu ataupun dia mati dulu. Tidak. Berala kadar lah. Mengasihi sesuatu tu berala kadar lah. Satu masa pasti kita akan berpisah. Bagi-bagi kita saya lah, tapi berala kadar. Satu masa bagi tu akan berpisah daripada kita. Sekurang-kurangnya bila kita mati, habis bagi-bagi kita tu jadi saka ahli waris kita. Tak jadi milik kita dah lah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan perbuatlah engkau apa saja yang engkau kehendaki. Muna buat gapo buat. Tidak. Buat maksiat ke, buat taat ke, buat nyanyi ke orang ke, lipat orang ke, zalim ke orang ke, nak buat. Tapi mungkin ingat fa innaka majziyun bihi, maka bahawasanya engkau pasti akan dibalas dengannya, dengan perbuatan tersebut. Satu masa mu akan dibalas. Akhirat ada tu. Nak zalim ke orang buat. Tapi ingat akhirat akan dibalas kezaliman kamu tu. Tidak. Maka orang yang menghayati nasihat ni,
Dia faham lah sebenarnya nasihat Imam Ghazali ni ada sempadan ya. Walaupun apa Imam Ghazali tu lepas isma syi'ta, hiduplah mun nak hidup lagu mana, nak bersukaria, nak galak gana Allah lah. Nampak supaya lepas. Tapi sebenarnya ada pagar dia tu, had dia fa innaka mayyitun, bahawasanya engkau pasti akan mati. Tu pagar dia tu. Nah, nak pergi jauh, nak lagu kok si kita ingat mati tu. Ingat mati ni kak, tak ada pergi jauh mana lah dia nya. Hanyut pun tidak jauh. Sebab dia ingat dia pasti akan bertemu dengan kematian. Nah, kasihilah siapa yang mu nak kasih lah, mu nak saya siapa. Tu dah. Gawe keliling pinggir lah. Tu dah. Nampak supaya lepas gitu. Tapi ada had dia tu mana fa innaka mufariquhu. Ni bahawasanya engkau pasti akan berpisah dengan orang yang engkau kasih tu. Tidak, maka berpada-padalah. Kasih kepada makhluk tu berpada-pada. Ni gapo ya sepatutnya kita kasih betul benar. Orang yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat. Siapa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia boleh memberi syafaat, pertolongan kepada kita. Pada ketika ahwal, ketika huru-haranya hari kiamat. Dia boleh menolong kita. Boleh memberi syafaat pertolongan. Maka dialah ya sepatutnya kita kasih dengan sengoti, dengan bersungguh-sungguh. Tidak. Bukannya kita duk mengasihi orang ya nasibnya sama ya dengan kita pada hari akhirat. Kita kasih kepada satu orang pada hari akhirat, dia pun 2 kali 5 dengan kita ya. Bagi tak boleh menolong kita, tak boleh beri keselamatan pun kepada kita. Bahkan mungkin bagi yang kita kasih tu menyusahkan kita pula pada hari akhirat. Kasih kita kepada harta, mungkin harta tu akan menyusahkan kita pula pada hari akhirat. Kasih kepada anak, mungkin anak tu akan menyusahkan kita, mendakwa kita pada hari akhirat. Maka berpada-padalah, kasihlah kepada sesuatu yang memberi faedah, ia boleh memberi keuntungan kepada kita nanti pada hari akhirat. Kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu pasti terbalas. Pasti terbalas. Kasih kepada sesama makhluk, sama-sama sayang, belum tentu dia balas. Mungkin di hari akhirat dia pun susah supaya kita juga. Kasih kepada harta, tidak akan terbalas. Harta tu tidak boleh nak balas kebaikan pun kepada kita. Bahkan dia akan dakwa kita pada hari akhirat. Hanya saja kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ia terbalas pada hari akhirat, dibalas dengan syafaatul uzma. Syafaat yang agung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Maka sebagai orang yang berakal, mestilah kita ni kena buat kira-kira. Bagaimana ia lebih layak kita kasih. Dalam banyak-banyak barang tu, bagaimana ia lebih layak kita kasih. Adakah patut kita kasih kepada satu barang ya sekadar memberi keuntungan kita di atas dunia, sedangkan pada hari akhirat dia tidak boleh menolong kita langsung. Adakah patut kita kasih ke barang yang lagu tu? Adakah patut kita kasih kepada barang yang akan menyusahkan kita pada hari akhirat? Itu dah. Harta akan menyusahkan kita. Akan dihisap satu persatu harta kita tu. Ambil daripada mana? Dia akan menyusahkan kita. Adakah patut
Kita kasih kepada benda yang lagu tu. Ni. Ataupun sebenarnya ia terlebih patut, dia terlebih layak untuk kita kasihi, ialah orang yang boleh menolong kehidupan akhirat kita, dan khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Wa'mal ma syi'ta. Buatlah, mun buat gapo pun. Tidak harla ko, hare ko, taat ko, maksiat ko. Mun nak makan gapo, makan gilah. Tidak. Kedai Cina ko, kedai Melayu ko, cuci ko, cemar ko. Ni. Ikut demo lah. Demo nak makan gilah. Buatlah, nak buat gapo pun. Tidak. Imam Ghazali lepas. Mun nak buat gapo buat. Lepas tu bila lepas tu ada pagar dia. Ni. Setara mana nak buat tu? Kamu kena ingat fa innaka majziyun bihi. Maka bahawasanya engkau akan dibalas mengikut perbuatan kamu tu. Demo nak buat maksiat lah. Tapi akan dibalas. Maksiat tu dibalas dengan azab neraka. Sanggup tak? Loh. Tidak. Supaya orang tua nasihat ke anak lah. Nak kena tepuh ke kereta tu. Pergi main tengah jalan. Loh, main. Yang nasihat ke anak dia. Nasihat dah tu. Reverse psychology dia panggil. Nak kena tepuh ke kereta loh. Main tengah jalan. Main tepi. Main tengah lalu mudah. Tidak. Nak jatuh dari lagu, main tepi lagu tu rukah. Nak jatuh tak? Tidak. Bukan dia suruh rukah. Maknanya, itulah bentuk nasihatnya. Bentuk nasihat ia lebih membekah di hati. Tidak. Lepas nak ais kering. Ambil ais kering, nak ambil. Nak kena cabut gigi. Nak kena gigi rongok, ambil ais krim, makan banyak. Nak berapa? Nak 3, nak 4, boleh bui. Itulah nasihat Imam Ghazali seumpama nasihat seorang ayah, seorang mak kepada anak. Dia pun bahasa anak murid dia tu, anak ayyuhal walad, wahai anakku. Mu nak buat gapo buat. Tapi mu akan dibalas. Dia hendaklah kamu fikir ke adakah sanggup kamu menanggung balasan tersebut? Mu akan dibalas, kamu fikirlah. Mu sanggup ke tak nak tanggung? Ni. Tak simaya. Loh, simaya. Tak ada siapa nak paksa. Tapi dalam hadis Nabi satu waktu ditinggalkan dengan sengaja 80 tahun neraka. Waktu tak maya berapa tahun dah. Bebas, nak hidup bebas. Tak seterikat. Dia semaya ni terikat. Dia nak bebas, dia tak seterikat. Allah, tak ada siapa nak marah. Tapi ingat, kamu akan dibalas. Satu waktu 80 tahun neraka. Sanggup ke tak? Wakira lah. Kalau sanggup ke? Allah. Kalau berasa tak sanggup, jangan duduk tebing lah. Sebab pasti akan dibalas. Itu sudah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah. Rikah nasihat dia. Tapi sebenarnya nasihat ia melengkapi untuk menjadi benteng dalam kehidupan kita. Pada ingat ni molek tulis besar tepek pitu tak apa dah. Boleh-boleh nak turun rumah tu gak baca. Nak molek lagi gak baca Quran Arab. Berasa tak bekah gak baca hukum Melayu. Hiduplah semahu engkau pasti akan mati. Tidak. Nak gedebel setara mana? Mati. Tidak. Nak neleh setara mana? Dengan mati. Tidak. Nak suruh orang puji. Setara mana? Dia mau nak suruh orang puji, nak suruh sahu.
Nah, su mati. Mati tak sahur lah mati. Ni. Tak sahur dah dia mati. Nah. Tu sebagai benteng. Kita nak tubik rumah tu, nak buat terbolah tu, kena nasihat ni gak sekurang-kurangnya jadi benteng. Hiduplah semahun kamu akan mati. Cintailah siapa yang engkau kehendaki, satu masa mu akan berpisah. Buatlah, mu nak buat gapo pun, taat kau maksiat, tapi pasti mu akan dibalas. Tidak. Apa? Sebagai orang yang berakal, timbel-timbel molek lah. Timbel-timbel molek. Kerana mati itu pasti. Maka lagu mana kita kena hidup supaya kematian kita tu mati ya comel. Tidak. Dibalas tu pasti kita akan dihisap pada hari akhirat, pasti kita akan temu dengan hari akhirat. Maka lagu mana supaya ketika dihisap tu kita akan selamat. Dihisap dengan hisap yang mudah-mudah. Kita buat kira lah sebagai orang ya berakal. Tidak. Allah comel. Nasihat dia. Supaya ayah kecek dengan anak ah. Imam Ghazali pesan ke murid dia. Situ pun sudah menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Imam Ghazali kepada murid dia. Tak. Supaya ngeduk ngepek lah bahasa kita kan. Supaya duk ngepek tapi dalam bentuk surat, dalam bentuk tulisan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Summa qala al-musannif rahimahullah, ayyuhal waladu ayyu syai'in hasilul laka min tahsili ilmil kalam wal khilaf wat tib wad dawawin wal ash'ar wan nujum wal arud wan nahwu wat tasrif ghairu tadyi'il umri bi khilafi dzil jalali. Wallahu